Assalamualaikum dan hai, bersama saya Nadra dalam Inspirasi Nona musim kedua, dan episod kali ini saya ingin bawakan seorang figura hebat. Kita bersama dengan Puan Shakila Kamal, seorang florist berpengalaman dan juga pengasas Bunga House Floristry Academy, dan beliau juga merupakan antara nama yang paling dikenali dalam industri florist Malaysia. Dan kita hari ini nak tahu perjalanan dan juga kisah tentang kehidupan dia, tentang perjalanan bisnes dan banyak lagi. Jadi tanpa melengahkan masa, di sebelah saya bersama dengan Puan Shakila. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Waalaikumsalam, Terima Alhamdulillah. kasih kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih kerana menjemput saya. Okay, jadi Puan, kalau Puan boleh ceritakan sedikit latar belakang Puan dan juga macam mana Puan boleh tercetusnya idea nak masuk dan terjun ke dalam bidang floristry ni? Saya pilih floristry. Okay, sebenarnya floristry ni actually bidang terjun. Bidang terjun maksudnya saya tidaklah berplan nak menjadi seorang florist, tapi mungkin keadaan bawa ke arah sini. So asalnya kerja lain, bidang lain. Saya sendiri pun tak tahu sebenarnya saya minat bunga ke tidak masa tu. So atas satu situasi lebih kurang macam dia lebih kepada kita nak bagi hadiah pada orang yang kita sayang, tapi dia sebenarnya macam kurang bajet. Tapi dia lebih kepada macam kalau buat sendiri dia lebih rasa benda tu kononnya kan. Dia macam lebih feeling lah. So buat sendiri. So itu adalah titik permulaan lah. Tapi buat first dulu tu tak berapa nak cantik lah. Cuma tak sangka boleh juga buat rupanya. So slowly benda tu dari satu mula jadi request orang, jadi dua, jadi banyak, and then benda tu berpanjangan sampai sekarang. Jadi sebenarnya Puan memang ada bakat terpendam lah tanpa disedari. Yulah tu. Tangan seni lah orang kata kan. Alhamdulillah lah, saya pun tak sangka sebenarnya. Mungkin itu adalah orang kata apa, Allah yang aturkan kan. Suddenly daripada bidang lain terus terjun pergi jadi, at the time nak kata nak jadi florist tu mungkin tidak. Sebab tak semua orang yang boleh gubah bunga boleh jadi florist. Betul. So kita just gubah main-main je lah. Jadi sebenarnya Bunga House ni dah berapa lama dah beroperasi sebenarnya Puan? Bunga House lebih kurang dalam 6 tahun lebih. 6 tahun lah. More than 6 years lah. Tapi saya start buat almost like 8 to 10 years, lebih kurang macam tu. Jadi instead of kalau macam Puan buat business florist yang biasa, kenapa Puan decide untuk buka Floristry Academy? Okay. It's a good question. Sebenarnya macam ni, setiap perjalanan kita ada titik tolak dia. Saya pun florist macam biasa juga, macam orang lain. I do have florist before. Bila kita nak berkembang, kita kan cari peluang kan. So kita cari peluang, and I realise satu benda, tak ada siapa nak bagi saya peluang sebenarnya. There is a moment orang kita hantar proposals, right, dekat orang untuk kita grow, tapi saya tak dibagi peluang. Satu lagi, orang curi saya punya idea. So benda tu buat saya jadi macam, saya kecewa. Saya tak tahu, saya kecewa dengan diri saya. Saya tak cukup ilmu, mungkin cara saya salah approach orang. So bila saya tak dapat peluang, saya ambil keputusan saya yang nak wujudkan peluang tu. So saya daripada gubah, saya mantapkan skill saya dulu, and slowly saya start mengajar orang. After dah beberapa student, baru saya yakin. So makin lama I realise that saya perlu untuk besarkan lagi. So dari situlah datangnya akademi. So kita mengajar lebih banyak student supaya diorang boleh ada skill. For me, simply saya ada satu, I believe that everybody kena ada salah satu apa-apa skill lah. Skill for kita punya self. Kita kena ada skill, and skill tu kalau boleh mendatangkan pendapatan ataupun sampingan, maybe main business. So bila saya tak dapat peluang tu, saya wujudkan peluang tu untuk orang lain ada skill and make money from the skill. Sebenarnya saya suka Puan Shakila ni sebenarnya sangat relate dengan topik kita juga kan. Macam contohlah orang macam saya. Saya ni minat juga bunga, tapi saya sedarnya saya tiada bakat ke arah itu, bakat menggubah dan sebagainya kan. Jadi macam mana Puan Shakila macam seorang beginner yang tak ada background langsung tentang ilmu bunga-bungaan ni kan. Jadi apa antara skill paling penting yang kita kena kuasai terlebih dahulu, macam asas dia dalam bidang floristry ni? Yakin.
Confident is the key. Confident is the key. Kena yakin, jangan give up. Dua benda ni je. Okay. Sebab jujur saya cakap, 90% of our student zero. Yang paling senang sangat kita dengar ayat diorang, tangan saya tangan kayu lah, tangan keras lah, apalah. Yakinlah saya boleh lembutkan. So sebenarnya kita ajar teknik. So bila teknik tu betul, you mesti boleh buat. There is no such thing yang aku tak boleh sebenarnya. Kita yang fix our mind sebab kita tak pernah buat. Betul. Tapi once kita dah buat, bila diajar oleh satu instructor yang tepat and teknik yang betul, trust me, you can do it. Betul. Of course you can do it. Sebab kita ada one time class, also kita ada course kan. So even though kita punya one time class tu semua pun zero, but at the end bila diorang balik, diorang boleh buat benda tu. I always make sure diorang boleh buat benda tu. So kena yakin. Jadi kebanyakannya student Puan Syakila ni memang datang bersama dengan minat lah. Minat mereka. Ke ada yang macam diorang macam just try their life. Minat we can call it 50% lah. 50% minat, 50% lagi nak relax, just nak jumpa kawan baru. They want to they just want to enjoy. Tapi at the end tu tak jadi florist. Gitu. Sebab dah rasa macam aku boleh gubah ni. Okay, Puan Syakila, bila dah menjalankan akademi sendiri ni dan melahirkan ramai bakat-bakat baharu dalam bidang yang Puan ceburi ni, jadi ada tak Puan rasa macam Puan dah melahirkan, Puan dah berkongsi ilmu dan melahirkan mereka yang berjaya juga dalam bidang floristry dan diorang buat bisnes sendiri. Jadi ada tak Puan rasa macam tercabar pula, rasa macam ada persaingan hebat dalam industri yang sama? Okay, tidak sebenarnya. Saya berbangga tengok semua student saya berjaya. Motif asal saya adalah saya nak diorang betul-betul train diorang. One day diorang boleh jadi bukan macam saya, tapi lebih daripada saya. Lebih hebat. That is what memang saya punya motif tu, memang my mission is that. Saya nak diorang berjaya go further than me. Tapi saya pun bangga. One day diorang kata kalau saya student Puan Syakila ataupun saya student Bunga House, saya bangga. I'm happy and saya memang nak diorang tak sia-siakan skill diorang tu atau ilmu yang saya ajar tu. Tolonglah bila dah datang kelas tu, saya selalu cakap satu benda. Mesti once you datang, tak kisah satu kali kelas atau you ambil course, go do something, make money. I'm happy and I'm sangat berbangga sebenarnya tengok diorang berjaya. Kalau share dengan saya lagi happy lah. Itulah orang kata macam apalah gunanya ilmu tanpa amal kan. Yes, kita dah betul. menuntut ilmu tapi kita macam sia-siakan. Betul. Jadi itulah bila dah menuntut ilmu, kita make something out of it dan jadikan dia sumber pendapatan juga. Yes, Sebab betul. bagi saya zaman sekarang ni terlalu banyak cabang yang kita boleh buat duit melalui skill dan sebagainya kan Puan. Jadi Puan setelah hampir Puan cakap 10 tahun kan Puan menjalankan bisnes ni, pasti ada naik turun dalam duit kita buat bisnes kan. Jadi kalau Puan boleh kongsikan apa antara titik terendah Puan dalam menjalankan bisnes? Saya pernah jatuh terduduk kena buatan orang. I almost lost everything sebenarnya. At the time tak ada siapa pun kat sisi saya. Yang ada cuma diri saya dengan Allah saja. Every day saya cuma mampu mohon dekat Allah tu macam bagi saya bertahan. Di saat banyak florist, even my fellow friends pun banyak yang dah give up. Diorang let go everything, diorang dah tak nak teruskan. Saya cuba nak bertahan. Ada datangnya daripada perniagaan sama, florist sendiri. Bila diorang rasa macam diorang tak nampak sebelum kita datang ke satu tahap tu dekat apa perjalanan kita. Yang diorang nampak kita dah duduk on top tu je. So everybody nak drag you down. So banyak saya tak tahulah, tapi percaya tidak percaya sihir dalam perniagaan itu ada. So people always nak do something, sometimes baik depan muka, dekat belakang they do something. So memang ada titik terendah tu ada. Tapi Alhamdulillah Allah terus bagi saya peluang untuk terus bangun dan bertahan. At the time saya cuma fikir macam I tak nak pergi further, tak apa. I cuma nak bertahan dengan hasil usaha yang dah bertahun-tahun saya bawa. Saya tak nak give up. Tapi Alhamdulillah after things good apa semua, kita terus melangkah teruslah ke depan untuk besarkan lagi akademi kita. By the time kita ada sikit je student, but Alhamdulillah sekarang kita sampai saya dah tak boleh nak ingat sebab I have this issues lupa ni, saya tak boleh nak ingat
too many. Okay, jadi saya kira ujian dalam bisnes ni bukan, saya rasa bukannya baru-baru kita dengar kan. Banyak juga kisah-kisah yang orang lain kongsikan juga. Jadi Puan Shakila juga tidak terkecuali ya. Jadi macam Puan sebut tadi ada apa kesan daripada buatan orang dan sebagainya ni membuatkan Puan macam lupa-lupa dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa sebenarnya kesan daripada buatan orang tu? Apa yang efek kehidupan Puan selepas itu? Okay. Buatan orang tu itu satu hal lah. Kita memang nak kena kuat hadap. Also things yang berlaku dalam kehidupan saya, my own family, keliling kita. I was a lone ranger. Semua seorang diri kan. So sedikit sebanyak apa sahaja yang berlaku dekat keliling saya tu, dia menyebabkan kita jauh lebih dalam dunia kita sendiri. Okay. Tanpa kita sedar, dia tarik kita ke satu tempat yang sangat gelap. So daripada orang kata kita rasa biasa, tapi sebenarnya kehidupan kita dah tak normal. So I have a severe depression, macam sakit kepala yang teruk, everything macam orang kata apa, you black out. So pergi hospital. I also sebenarnya tak sedar saya ada depression sebenarnya. So pergi hospital, check. Disarankan untuk pergi dekat psychiatry. So doktor bagi tahu I ada severe depression, and benda tu mula mengganggu I punya ingatan. So sebenarnya I dah tak ingat banyak benda. So how it affect to my career adalah it's not really affecting, sebab biasanya I akan bagi tahu dekat my student way before start class. Okay, teacher memang tak boleh nak ingat sekian-sekian benda. Antara contohnya I cannot remember faces, names, dates. Benda-benda macam ni memang tak boleh nak ingat. So need somebody to remind me atau I kena note down. I hanya boleh ingat the things yang I regularly buat. Maksudnya every day. Macam I teach, I memang ingat benda tu. So some effect macam I akan marah dengan diri I sendiri cause some date penting, benda tu tak click on my mind ataupun I tak boleh nak simpan. Okay, cakap. The next minute I dah lupa. So macam I just go through with my day. Bila sampai the date, and macam the people call ke apa, I jadi macam I jadi blur. And then I mula jadi marah dengan diri I sendiri because of I selalu lupa. Benda-benda like small thing lah. So I always make sure I just note dekat I punya phone ke, atau I wrote down ke, so that I tak forgot benda-benda yang penting lah. So I just can remember yang harian yang I lalui. I cannot if esok lusa kalau I jalan-jalan and somebody macam tengok I macam, you sombong. No, I'm not sombong. It's just that I memang tak ingat you siapa. So I always cakap my student come to me, say hi, cakap je, teacher jumpa kat sini. Maybe I lupa, tapi I tahu you student I. Tapi so kekangan tu tak banyak lah. I still can manage the problem. Tapi saya kira Puan Shakila memiliki semangat yang tinggi dan kuat untuk melawan this kind of apa-apa yang berlaku dalam kehidupan Alhamdulillah. Puan kan. Kehidupan mematangkan saya kot. Okay, Puan Shakila, bila kita cakap tentang bidang pengubahan bunga ni kan, orang selalu ingat macam gubah bunga, gubah, okay, letak kat situ ataupun kita jual dan sebagainya. Rasa macam skop dia orang nampak macam kecil, tapi sebenarnya dia lebih daripada tu. Jadi apa antara bidang floristry ni sebenarnya apa yang lebih daripada itu yang kalau Puan boleh kongsikan? Okay, bidang floristry sebenarnya terlalu besar. Dia simply said macam dia umpama pipe yang ada banyak cabangnya. So kalau kita dengar florist je, mesti benda pertama klik dekat kepala kita adalah bouquet. Betul. Tapi sebenarnya florist tu bukan bouquet sahaja. Florist ni besar, hantaran, pelamin. Recently kalau boleh nampak yang gubah-gubah stage, betul? Macam majlis-majlis kerajaan, you nampak penuh dengan stage tu semua kan. Itu semua adalah kerja seorang florist. Cuma you makin tinggi skill, makin besarlah job yang you boleh ambil. So banyak sebenarnya. Sekarang lagi dah macam-macam design kan. Selain daripada tu, sekarang yang tengah
hype antaranya yang florist orang tak tahulah. Tugas florist adalah kita buat pasu besar-besar, home decor. Ini semua dah termasuk dalam floristry. Hantaran bunga tangan dan sebagainya yang melibatkan bunga-bunga, tak kisahlah apa pun gubahannya, itu semua dalam floristry, bukan hanya bukit semata-mata. Jadi saya pasti ramai di antara kita yang tak tahu, macam Puan Shakila cakap, bidang florist ni besar kan, Ya, betul. luas dan banyak sebenarnya cabangnya. Tapi mungkin Puan boleh kongsikan apa perbezaan Shakila Bunga House dengan mungkin apa ni, Instruktor lain dekat luar. Ya, Yes. betul. Okay, sebenarnya kat Malaysia ni kita ada banyak instruktor, ramai yang mengajar. Dia membawa lain-lain, dia punya konsep tu lain-lain. First kita certified ke tak? Macam saya certified. Okay. Okay, saya certified. I'm a certified instructor. So apa yang saya ajar, saya lebih kepada modern Korean ataupun kita panggil kat Malaysia K-style, K-pop macam tu lah. So lebih kepada Korean style atau Japanese. Also kita ada banyak pecahan. Kita ada modern, kita ada klasik. Maksudnya klasik lebih kepada macam Malaysian style. So dia ada banyak. Macam Bunga House, kita lebih kepada modern Korean. Lebih mengikut konsep sana lah. So kita ajar untuk student kita untuk upskill kepada yang tengah top ikut trend sekarang. So coming trend is Korean, Japanese, Chinese, something like that lah. Jadi maksudnya macam permainan warna tu pun penting juga kan? Yes, color theory sangat-sangat penting. So dalam kelas kita pun akan ajar color theory. Apa color yang sesuai dengan apa dia punya nisbat. Contoh kalau kita ada banyak, kita ada bunga, kita akan panggil yang hijau-hijau tu kan daun-daun, kita akan panggil foliage. So kita ada ajar kalau bunga, kalau berapa kuntum sesuai dengan berapa foliage ataupun greenery. So dia ada banyak konsep lah. Kalau nak cerita tu rasanya macam tak habis, kita berbulan-bulan storynya kan. Okay, Puan, tapi macam mana pula kalau ada setengah orang yang dia rasa sekarang ni semua benda boleh belajar online. Nak belajar apa saja, semua just klik-klik je dah dapat ilmu tu. Tapi berbanding dengan orang yang betul-betul pergi tutor one on one kan. Jadi macam mana, apa nasihat Puan lah sebenarnya tentang benda ni? Okay, boleh belajar dekat YouTube, boleh. Tak kisah dekat TikTok, boleh. Dekat mana pun kita belajar, boleh. Tapi kita takkan dapat the real technique ataupun intipati dalam pengubahan tu sendiri tanpa seorang guru. Betul. Sebab yes, dekat YouTube ataupun dekat TikTok atau any social media, kita boleh nampak, okay potong macam ni, okay letak macam ni, okay letak macam tu. But when you do, tanpa ada seorang yang monitor you atau ajar you the real technique, you nampak dah cantik. When you done, you dah siap, dia macam oh nice, yes cantik. Tapi adakah dia betul-betul wow? So boleh belajar. Tapi even YouTube, you takkan dapat the ilmu yang tepat. You need untuk gubahan, you kena ada satu ilmu yang tepat ataupun penggunaan atau cara atau teknik. Semua nak kena ada tepat. Sebab setiap bunga, setiap gubahan, tak kisah hantaran, pelamin ataupun hall, macam event-event besar, centerpiece, apa sahaja, dia membawa teknik yang berbeza-beza. So kita tengok, yes kita boleh buat, tapi belum tentu penjagaan bunga kita betul, penggunaan bunga kita betul, color theory kita betul. So semua tu you kena ada seorang guru. Macam kita ada one to one, also kita ada small group. So itu antara yang perlu. Lagi satu, this is apa yang saya realise lah. Saya rasa macam a part of kita florist macam kadang-kadang bila student kan datang kan, teacher, I tengok kan kat TikTok dia cakap macam ni. Okay, sebenarnya benda-benda tu tak boleh buat sebenarnya. Sebab certain of benda yang dikatakan dekat TikTok, YouTube dan sebagainya, sebenarnya boleh mendatangkan masalah kesihatan dekat kita. Tapi yelah, sebab kita tak ada ilmu, kita pun pergi belajar dekat YouTube. Lepas tu kita pun buat tanpa kita sedar, benda tu sebenarnya sedikit sebanyak mengganggu kita punya kesihatan. Jadi sebenarnya benda ni penting lah, saya kira kan. Mungkin kita rasa benda tu macam tak ada apalah, belajar je sendiri. Tapi sebenarnya ilmu daripada seorang guru tu penting. Berguru itu penting kan. Berguru itu penting. Supaya kita tidak sesat. Yes. Lagi satu, untuk you bertahan lama dekat dalam industri,
you need to go to someone yang sudah pun berada dalam industri Betul. and tahu selok-belok. Belajar boleh, tapi macam mana you nak menjual? You tak ada ilmu. So you need somebody untuk ajar you ilmu, dan ilmu itu tidaklah datang dengan percuma. Betul. Belajar boleh, kita belajar boleh. Tapi bolehkah kita menguasai benda tu? Betul. So you perlukan seorang guru untuk menguasai benda tu. Okey Puan, Puan pun dah lama dalam industri floristry, maafkan betul. saya. Jadi agaknya dalam 5 ke 10 tahun akan datang, apa yang Puan nampak vision dan juga visi dan misi lah Puan dalam bidang florist ni? It was in planning. Of course, bila you ada academy, you mesti kena tahu what's going to be happen in coming 5 to 10 years akan datang kan. So this is apa yang visi saya lah. Saya nak mewujudkan lebih ramai insan yang ada skill, yang berskill, and skill ini boleh menjadikan sumber pendapatan utama atau sampingan. Tak kisahlah siapa. One thing yang I happy, kita already kita sudah pun mencapai visi tu sebenarnya. Kita memang dah mewujudkan banyak florist ataupun entrepreneur dekat luar yang memang dah buka kedai, memang cari duit sampingan. Ada yang dah orang kata berhenti dia actual job untuk jadi florist penuh masa. Also ada banyak ibu-ibu dekat luar sana yang daripada duduk rumah kan, diorang rasa macam penat jaga keluarga sometimes. They just need something to do untuk diri diorang sendiri. Diorang join our class and then diorang pun dah jana pendapatan sampingan daripada rumah. Itu memang saya punya visi dalam bila saya buka akademi tu. Memang ini ada kat dalam saya, nak menghasilkan lebih ramai yang insan yang berskill. Dan skill ini mendatangkan sumber pendapatan lah. So we are going through now. Kita ada banyak yang memang dah ada sumber pendapatan, main and sampingan pun ada. Also saya in coming year saya nak besarkan lagi lah. Niatnya nak Bunga House ni lebih dikenali, lebih besar. Kalau boleh kita nak expand sikit ke negara lain. InsyaAllah. It was in our planning, insyaAllah. Indonesia, insyaAllah. But hope benda tu jadilah dalam coming 5 to 10 years lah. So bukan saja kat Malaysia kita dapat didik lebih daripada tu. Kita already dah ada student Philippines, kita ada orang putih. So macam kita ada banyak dari negara-negara lain. Cuma diorang datang Malaysia lah. Another things is kita nak kenalkan diorang Malaysia adalah negara yang harmoni. So at the same time we also want to expand to other country lah. Itu misinya. Okay Puan Shakila, sebelum kita berakhir, jadi kita ada soalan cepemas sikit untuk Puan Shakila. Jadi kalau Puan Shakila boleh gambarkan diri Puan sebagai bunga, jadi Puan nak represent diri Puan sebagai bunga apa agaknya? Bunga apa? Setelah lama bergelumang dengan bunga, saya nak memilih semua bunga jadi diri saya. Sebab setiap bunga ni membawa karakter yang berbeza-beza, and every single flower sangat dekat dengan hati saya. Ada yang kembang, ada yang kena matahari baru kembang. Sebenarnya bunga ni membawa kita punya emosi harian tau. So macam ada certain bunga, dia tak boleh kena matahari, dia layu. Ada yang very dramatic. Ada yang macam mesti nak kena ada matahari. Kalau ada matahari dia kembang, bila tak ada matahari dia kencuk. Ada pula bila kena je matahari dia terus layu. So sebenarnya every single flower ni dia membawa emosi yang berbeza-beza. Kalau nak kata saya adalah semua bunga-bunga. Macam kita wanita kan, macam-macam emosi emosi, betul. Tapi bila sedih tengok bunga ni, bila happy tengok bunga tu. Tapi everything bunga lah. Tapi Puan, kita ada juga dengar orang selalu bercakap bunga pun kadang-kadang kena fitnah juga Puan. Ada orang kata bunga harum malam ni kiranya macam dalam kategori bunga yang mistik. Betul ke Puan? Mistik ke? Itulah, saya dengar pun kadang-kadang seram juga. Okay, bunga harum malam ni antara
traditional mungkin Okey. dikaitkan dengan mistik tu sebab dia traditional. So kita tahu bila kita cakap harum malam je dia ada satu lagi phrase yang harum malam. So macam ini adalah bunga-bunga, orang kata bunga-bunga lama, very classic. Okay, mistik tiada. Hanya Tapi mitos. we can call it mitos. Tapi kenapa dia mistik adalah sebab bunga ni kenapa diberi nama harum malam? Dia wangi pada waktu-waktu tertentu. Jadi sebenarnya apa sains di sebalik dia wangi waktu malam tu? Sebab tu nama dia harum malam. Memang dia akan mengeluarkan wangian tu. So dia macam gini, bunga banyak macam saya cakap, dia orang berinteraksi pada cuaca. So bila ada bunga, bila kena matahari dia kembang, bila kita letak dalam kawasan sejuk dia akan kuncup balik. So sebenarnya every single flower dia membawa lain-lain dia punya ni kan. So samalah dengan harum malam. Tapi mystically tu ada mistiknya. Cuma bunga harum malam tidaklah semistik yang kita fikir. Okey, saya legalah sikit dengar Puan Shakila sendiri cakap begitu. Tiada unsur-unsur mistik terhadap bunga harum malam atau ada nama lainnya kan Puan. Jadi selain bunga harum malam, orang suka kaitkan juga, contohlah macam nak naikkan seri kan, especially untuk wanita ni orang selalu cakap tentang mandi bunga. Jadi boleh ke kalau macam saya lah, contoh saya nak mandi bunga kan, saya petiklah bunga kat rumah mak saya tu, saya campak-campak je, mandilah bunga. Boleh ke Puan macam tu? Okey, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Okey, saya tak nak apa orang kata killer joy tau. Tapi orang kata kalau mandi bunga ni kan nak dapat kerja, nak cari jodoh. Betul. Macam ni kan. Sebenarnya tak betul. Okey. Ada cara mandi bunga, tapi tujuannya janganlah, orang kata janganlah mensyirikkan okey. Bila kita niatnya macam saya nak cari jodoh sebab tu saya mandi bunga ni, dia sebenarnya kita dah syirikkan Allah. Sorry saya tekankan sikit benda tu. Tapi nak mandi bunga itu betul. Mandi bunga ada caranya. Dan mandi bunga ni sebenarnya dia bagi apa? Dia boost kita punya hormon. Kita jadi happy, kita rasa macam wangi, kita just enjoy the day. Ada cara dia. Dia ada 7 kita boleh share ke kat sini? Okey. So kalau kat rumah nak try buat, boleh. Rasa macam lesu, penat, you just nak enjoy the day, you nak rasa macam you nak go out. Okay, nak cari kerja, boleh pakai, but bukan dengan niat macam kalau aku mandi bunga aku mesti dapat kerja. Tidak. Tapi bila you nak pergi, apa orang kata interview kan, you rasa you pergi dengan mood yang orang kata you are ready. So apa? 7 jenis bunga, yes, fresh. Okay, 7 jenis bunga. Kalau boleh ambil bunga yang klasik. Bukan bunga yang kita beli yang macam pick and choose dekat kedai tu. Okay, petik dekat rumah tu. Itu lebih baik. Petik kat rumah tu 7 jenis bunga. And 7 jenis bunga ni mestilah 7 jenis wangian yang berbeza. Dan 7 warna yang berbeza. Bukan satu bunga ros ambil 3-4 colour. Dia still bunga ros. So dia adalah 7 jenis bunga yang berbeza, 7 wangi yang berbeza, dengan 7 warna berbeza. So at the end you bolehlah letak limau purut biasa orang letak sebab nak naikkan wangi dia, relax. Ada baiknya boleh baca selawat lah. Kalau ada niat apa-apa boleh niat, tapi bukan niat yang mensyirikkan lah. But this actually dia boost kita punya hormon. Hai, nak dapat jodoh ke? Sangat relate dengan jodoh lah sebenarnya mandi bunga. Ya betul. So bunga harum malam actually the one of the flower. Sebab tu dia dikaitkan dengan mistik sebenarnya. Bunga melo, antaranya bunga ros. So bunga ros pemilihan pun kalau diceritakan dalam mandi bunga, bukan bunga ros biasa yang kita dapat. Contohlah kawan bagi ke orang tersayang bagi kan, bukan bunga ros tu. Campak dalam baldi. Dia bunga ros yang ditanam dekat rumah. Kalau nak betul-betul yang wangi adalah bukan bunga ros, semua bunga ros wangi tau. Betul. Bukan semua bunga ros wangi. Ada jenis ros? Dia ada jenis ros yang wangi. Antaranya adalah kita kat Malaysia kita panggil ros kampung lah. Ros kampung. Ros kampung ataupun dalam floristry-nya kita akan panggil garden roses lah. So boleh guna, boleh try. Mantau nak try?
Baiklah Puan, terima kasih kerana kongsi banyak ilmu hari ini dan juga inspirasi buat kita semua. Kita dah belajar macam-macam Puan. Puan Syakila cerita tentang Florist Academy, arrangement bunga, colour theory dan juga tentang jenis-jenis bunga yang ada karakter dan sebagainya. Jadi Puan boleh kongsikan mungkin kata-kata akhir Puan ataupun nak tarik lebih ramai lagi wanita-wanita luar sana yang mungkin tak ada keyakinan lagi. Mungkin diorang ada minat tapi macam terfikir-fikir, boleh ke saya ni, tangan saya kayu dan sebagainya. Jadi silakan Puan. Sebenarnya tak ada tangan yang tak ada istilah tangan kayu bila berguru dengan orang yang tepat. Betul. Mesti boleh. Okay. So dekat Bunga House Academy, Bunga House Floristry Academy Malaysia, kita train you daripada zero sampai you master. So boleh ambil one time class ataupun you boleh, kalau you nak jadi seorang florist, boleh ambil kita punya short course yang kita dalam ongoing ni lah. So boleh ambil short course. Di short course ni kita bukan sahaja train diorang untuk gubah bunga. Gubah bunga satu, gubah bunga yang cantik, betul-betul guna teknik yang betul. And kita also train diorang untuk buka bisnes diorang sendiri. So dalam course tu memang dah ada. So diorang boleh terus jana pendapatan. Dalam belajar sambil-sambil tu jana pendapatan. Okay, for me setiap orang tidak semestinya florist ya, setiap orang perlu ada skill. Jangan takut kalau rasa macam saya suka bunga je. Kenapa suka saja kalau boleh buat duit kan? So jadikan dia sebagai sumber pendapatan lah pada saya. Tak apa, mula kecil-kecil pun tak apa. Slowly boleh ke arah yang lebih besar. Tapi kita start kecil-kecil dulu. Kita memang ajar daripada zero, memang step by step. Jangan takut kita tak boleh buat cikgu macam ni. Tidak, memang boleh. Sebab saya memang akan personally akan monitor each and every one my student. So saya harap lebih ramai yang join. Bukan sekadar orang kata tengok orang lain je happy, orang lain je boleh gubah bunga. Untuk diri sendiri ada skill and jana pendapatan. And one day saya harap also my student saya yang ambil full course, repeat full course, kita akan train diorang untuk jadi instructor macam saya. So saya nak akan datang one day, saya nak student saya sebarkan ilmu dia pula pada orang lain. So ilmu tu takkan putus lah, takkan terhenti di situ ya Puan. So saya nak hari ni saya berjaya. Saya harap ilmu yang saya ajar buat diorang berjaya, untuk diorang latih orang lain untuk orang tu jadi berjaya. So I really want this, apa orang kata, chain reaction ni keep on going sampai bila-bila. Saya curah ilmu, dia curah ilmu, dia curah ilmu, macam tu. That was my mission lah. Dan semoga ilmu yang Puan sampaikan dan ajarkan kepada student-student Puan menjadi ilmu yang bermanfaat lah. Bukannya dalam circle mereka sendiri sahaja. Ya, betul. Jadi terima kasih Puan Syakila kerana sudi bersama dengan Inspirasi Nona dalam episod kali ini. Banyak sebenarnya yang kita dapat belajar dan juga ilmu-ilmu baru yang Puan Syakila kongsikan. Dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam episod akan datang dalam Inspirasi Nona. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.